Anugerah Pengetual untuk Tokoh Murid Program Pendidikan Khas Integrasi Permana Citra 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridha bin Jamaluddin. Saya berumur 19 tahun. Saya dilahirkan pada 10 April 2006. Saya menetap di Batu Haram. Nama saya Jamaluddin bin Sulaiman, nama ibu saya Norazila bin Wahid. Saya anak yang kedua daripada 4 orang adik-beradik. Saya mula sekolah di SMK Banatai Estate Puteri pada tahun 2019 hingga sekarang. Hobi saya adalah mengayuh basikal. Cita-cita saya menjadi seorang pembuat roti. Saya bersekolah di SMK Banatai Estate Puteri kerana saya ada ramai kawan dan saya belajar dan bermain dan membuat roti. Saya suka makan pizza, buat makan donat, makan bat. Beliau memegang Naib Pengerusi Sukan dan Permainan Olahraga bagi sesi akademik 2023-2024. Ahli aktif Kelab Persatuan Kelab Keusahawanan bagi sesi akademik 2023-2024. Naib Pengerusi Badan Beruniform Persatuan Pengangkap Malaysia bagi sesi akademik 2023. Ahli aktif Sukan Permainan Olahraga bagi sesi akademik 2024-2025 peringkat zon daerah. Ahli aktif Kelab Persatuan Kelab Usahawan bagi sesi akademik 2024-2025. Penolong Setiausaha Badan Beruniform Persatuan Pengangkap Malaysia bagi sesi akademik 2024 dan 2025. Beliau menyertai Kejohanan Olahraga Pendidikan Khas peringkat MSSD Gombak pada tahun 2024 dan 2025. Menjalani penilaian KSSMPK Kemahiran Vokasional, menyertai Kejohanan Staking Cup peringkat daerah Gombak, menyertai pertandingan deklamasi sajak kategori PPKI sempena program Bulan Bahasa, mengambil bahagian dalam Karnival Keusahawanan PPKI. Beliau mendapat anugerah terbaik mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan, Naib Johan Lempar Cakra bawah lelaki 19 tahun dalam Kejohanan Olahraga Pendidikan Khas, menjalani penilaian mata pelajaran KSSMPK Kemahiran Vokasional pada tahun 2024-2025 dengan tahap yang memuaskan, mendapat tempat kedua dalam program deklamasi sajak kategori PPKI sempena program Bulan Bahasa. Beliau telah memenangi Johan bagi acara lontar peluru dan lempar cakra lelaki bawah 19 tahun bagi Kejohanan Olahraga Pendidikan Khas MSSD Gombak pada tahun 2025. Beliau mendapat tempat kelima dalam acara Staking Cup daerah Gombak dan beliau juga turut menyertai acara futsal lelaki sempena Karnival Bakat Pendidikan Khas daerah Gombak pada tahun 2025. Dengan ini, pihak Sekolah Sebulat Suara bersetuju bahawa Anugerah Pengetual untuk Tokoh Murid PPKI kepada Muhammad Firdaus bin Jamaluddin kelas Tita.